Malaysia is a gold mine dan halal kita nombor 1 dekat dunia, bukan nombor 1 dekat Asia. Middle East, negara yang paling kaya dan juga negara yang memang kita tahu dia dinamakan negara Islam tu, dia refer dekat kita untuk halal dan juga Islamic finance. Kita power kat situ, tapi kita tak pandai commercialkan dengan lebih luas. Kau bayangkan, aku drop out, aku tak ada SPM. Kalau dekat US, kau drop out tapi kau ada background, kau buat programming ke apa, kau still boleh masuk sebenarnya sebagai junior programmer. Malaysia tak macam tu. Kita tahu waktu tu Mark Zuckerberg pun tengah naik apa semua. Kita tahu kebanyakan mereka tu main pada drop out. So hang kata drop out is the way to go lah. Ya, ya betul. So waktu tu adakah dunia sambut hang dengan indah, hang keluar tu tiba-tiba? Tak, serius tak. Benda pertama yang aku dapat adalah bapak aku tak cakap dengan aku sebulan. Bayangkan selama 14 bulan aku punya KDWSP tu 2 KDWSP. Bayangkan KDWSP aku yang sebelum ni sikit, memang aku rasa 2-3 kali ganda lah naik disebabkan benda tu. Aku rasa nature kita punya sembang ni, aku rasa pergi cover untuk aku kenal hang lagi sikit lagi. Lepas tu macam misal kita pergi ke marketing dan business. Lepas tu kalau kita done lagi, kita akan pergi ke balik kita punya masa first time aku jumpa hang, rencana kita untuk membawa USD masuk balik ke Malaysia. Aku masih ingat lagi kau punya ayat tu, gagasan menaluk penjajah. Aku gunakan ayat tu kadang-kadang. Aku rasa aku shock nak faham jauh sikit. Aku sampai sembang lah kat aku sikit dulu. Hang punya turnover hang daripada berpeleseran di JMI tu sampai masuk ke marketing yang sekarang. Oh okey, faham? Yang aku tahu hang JMI lepas tu hang terus masuk ke dunia kancah kita, ke kancah marketing lah. Ya, betul. Aku dah lupa dah gap tu dah. Waktu aku kat JMI sebenarnya aku tak pernah tahu pun, dan aku tak pernah tahu pun pasal digital marketing. Tapi hang course IT kan? Aku course IT, elektronik IT. Dan kenapa aku start minat bisnes? Satu adalah aku punya exposure dengan family aku. Tu first lah. Itu first lah. Tapi second dia adalah sebenarnya aku daripada seorang dulu kat sekolah aku budak nakal, tapi aku budak kelas account dan belajar ekonomi. Tu dia macam satu percikan kecil untuk aku tiba-tiba minat ke arah dunia ni lah. Tapi bila aku masuk JMI, benda yang menarik. So sebenarnya masa kat JMI aku interested dengan subjek programming sebenarnya. Dalam banyak-banyak subjek tu, aku memang ingat gila programming lah, first subjek yang memang aku sangat minat dan kelas yang paling banyak aku bertanya sebenarnya. Even though sebelum tu waktu sekolah aku tak pernah tahu pun pasal programming. Yes, so disebabkan aku explore programming dan out of nowhere tiba-tiba aku explore macam mana aku nak buat business software sebenarnya. How aku nak explore benda ni, macam mana kita nak belajar ilmu business, sebab apa aku business cowboy. Jadi bila aku nak belajar yang lebih proper kan, jadi aku kena tengok dekat mana. Tapi pendekatan aku mungkin salah sebab aku tak tahu masa tu US tengah booming dengan Y Combinator dan sebagainya. Jadi pendekatan aku yang bermula adalah aku pergi masuk Dr. Azizan Osman. Serius? Ya, aku masuk umur 18, aku dapat duit marah masa tu, besar weh. Aku dapat dalam 10k, 10k segedebuk. Serius? Dah siap tolak yuran apa semua. Ya, sebab aku JMI budak bawah marah tu. Dah lama masuk aku hang punya beriman kepada bisnes tu. Dan waktu tu hang duk study lagi, dah hampir masuk Azizan tu. Betul. Aku masuk Azizan Osman sebab masa tu the only yang aku nampak adalah Azizan Osman. Dan paling bestnya, aku rasa dia memang takdir kot. Kelas pertama yang aku masuk waktu tu adalah Millionaire Marketing Mastery. Kelas zat-zat. Zat-zat tu dah start masuk sikit lah. Wahyu marketing hang tu masuk kat situ lah. Ya, betul. So, umur 18 masa tu aku masuk dan aku memang ada seorang ni yang influence aku untuk pergi. Dia kata kalau nak pergi belajar bisnes kat Malaysia ni, pergi lah sini. Aku pun pergi. Cuma bila aku pergi program tu selama 3 hari, aku balik dalam keadaan yang kecewa. Mahal murah waktu tu? Bagi aku waktu tu dia still murah lagi berbanding yang sekarang lah. Dah lah macam mana untuk student hang nak tahu kata tu ada worth dia. Yelah kita zaman student tu aku rasa zaman kita lebih kurang kita kalut dengan iPhone-nya. Geng-geng kalau ada awet duk kalut nak beli kereta-nya. Tiba-tiba hang bubuh dekat pi pengaji bisnes. Okay. So sebenarnya kalau kau nak tahu, itu sikit je. Yang lain tu ada juga benda lawa aku buat dengan duit tu.
Masa tu aku nak start business dan aku pergi belajar dengan Aziz. Aku pergi belajar kelas marketing Millionaire Marketing Mastery tu kat kelas Aziza Osman tu. Okay. Dan aku balik kecewa sebab apa? The only thing yang aku dapat daripada kelas tu yang aku buat kecewa adalah dia kata cara nak dapat sejuta adalah satu darab sejuta customer, sejuta ringgit, 10 ringgit, 10 darab. Dia adalah numbers game. Dia bukannya method. Method dia cuma bagi tahu okey kalau nak buat nak buat marketing okey kita ada banyak gila method. Dia bagi tahu berlambak gila method kan. Tapi itu bukan benda aku. Dia cuma macam bagi tahu tapi dia tak tunjuk direction. So aku balik dalam keadaan kecewa masa tu dan aku explore sendiri dekat internet. So daripada situlah aku kenal Bill Gates, Mark Zuckerberg dan itu aku rasa zaman kita aku dengan kau sebaya kan. Aku rasa zaman kita idol kita kan disebabkan tak nak belajar ke apa adalah disebabkan ikon-ikon yang macam ni, bukan macam zaman sekarang. Zaman sekarang aku nampak ikon dia lain sikit. Dia bukan ikon yang jenis yang macam pandai-pandai je ni. So aku terinspired dengan situ dan waktu aku hujung-hujung nak dekat hujung-hujung SEM aku drop out lah. Hang komit sial. SEM kelima SEM SEM 3 aku SEM 3 commit. SEM 2 belum sepatutnya aku SEM 1, lepas tu aku ada isu jap personal, aku repeat masuk SEM 1 balik. Lepas tu SEM 2, lepas tu okey lah. Lepas tu aku cakap aku dah tak boleh lah ni. Aku keluar. Hang keluar atas basis yang macam kita kata tadi tu apa dia, since kita tahu waktu tu Mark Zuckerberg pun tengah duduk naik apa semua. Kita tahu kebanyakan mereka tu main pada drop out. So hang kata drop out is the way to go. Ya betul. Sebab masa tu kita tak berapa matang lagi. Kita tak berapa tahu dia punya, orang kata bahasa dia adalah the detail. Jadi kita nampak basis dia adalah kalau kau betul nak commit kau kena drop out daripada dunia kau. Jadi aku memilih drop out lah masa tu. So waktu tu adakah dunia sambut hang dengan indah, hang keluar tu tiba-tiba? Tak serius tak. First kali adalah waktu aku drop out, benda pertama yang aku dapat adalah bapak aku tak cakap dengan aku sebulan. Maksudnya decision hang tu hang macam kita roger parent lu, aku nak gerak Tak, hang tak buat pun. Tak, bapak aku tahu-tahu kat rumah bapak aku cakap patut dah masuk SEM baru. Tak, aku tu cerita lah. Tak, aku tak masuk SEM, aku dah decide. Aku rasa aku malas nak ambil belajar ikut ni. Dan bapak aku dia macam some sort of kecewa sebab dia letak harapan kat aku tinggi sebab dia target aku degree kat Jerman sebenarnya. This is some gangster shit yang buat kat rumah. Gerak pun tak tahu. Dia tak question hang macam. Yelah, dia mesti parent akan question lah, kenapa kau buat macam tu kan. Aku cakap lah yang aku tak boleh ikut aliran belajar yang proper ni. Sebab aku lebih bebas nak belajar apa yang aku nak kan. Dan sebenarnya dekat JMI tu waktu aku ambil elektronik IT, walaupun aku ambil elektronik IT, aku cuma interest dengan subjek programming dan juga fizik je. Itu pun fizik tu kenapa aku interest sebab lecturer aku dia memang serupa macam Albert Einstein, dia punya gaya. Nama Allah kalau dengan rambut dia, dengan comel mata dia, dengan pakai t-shirt dengan seluar Yeki dia masa tu. Aku memang ingat sampai sekarang aku ingat. Sebab benda-benda interesting biasanya aku akan ingat lama lah. So apa-apa tadi hang kata hang masuk JMI, lepas tu hang tengok dunia adalah sebaliknya. So hang gerak. So lepas tu hang terjun pick up lah. Itu banyak sebenarnya. Aku sebenarnya first kali aku pergi kerja dekat Kilang dulu. Kilang kenalan bapak aku. Okay. Bapak hang kasih ke apa Roger member-member? Dia tengok aku dah macam tak ada masa depan, pergi je lah kerja. Tapi masa tu aku tengah explore kat mana aku nak masuk. Jadi aku nak masuk ke arah yang aku nak kan. So in a way hang maksudnya yalah kalau nak compare dengan orang lain, hang willing untuk melanggar arus lah. Betul lah. Memang aku terpaksa melanggar arus sebenarnya. Dalam macam ada setengah orang macam tak apa dah ni dah semua orang ni, lepas tu kena pressure family dengan dia pun tak tahu apa dia nak buat. So better aku habis dulu study, lepas tu baru aku figure out. Tapi hang macam this is not of it. Mampu gerak. Betul. Aku main langgar je lawan arus lah. So aku kerja kilang masa tu. Kerja 5 hari je. Lepas tu aku dah resign sebab aku rasa bosan benda tu. Itu first time aku discover diri aku yang pertama, iaitu aku adalah orang yang jenis cepat bosan. The only thing yang aku rasa kenapa aku boleh pergi dekat aku punya sekarang, first sebab aku explore kat dunia tech. Yang kedua adalah disebabkan interest aku kat explore dunia tech. Aku pada tahun 2016 dan 2017 aku sangat kerap pergi Magic Cyberjaya sebab dia orang kerap buat program. Dan kat situ aku buat
Aku buat relation dengan orang, dengan aku aktif kat Facebook, dan dekat situ aku kenal beberapa few entrepreneur tech yang aku nak tahu lah pasal dunia teknologi ni macam mana kat Malaysia. So simply put, memang waktu tu tengah bloom startup lah. Rasa yang tu yang betul. buat hang. Tapi waktu tu hang tak terjun terus pergi startup tu no? Sebab satu aku tak ada kawan lain yang aku boleh cakap, okay jom lah buat startup. Tapi waktu tu hang dah duk selalu kerap pergi Magic lah. Betul. So aku bukan tak pernah try, aku pernah try few. Tahun 2017 aku memang ada satu startup yang memang aku nak try buat. Cuma aku salah pilih partnership je. Nama startup aku tu, nama dia Favora. So basically Favora ni dia sama macam aku nak buat Shopee je sebenarnya. Sebab memang aku nampak e-commerce akan boom ke depan. Tapi member aku pula, dia partnership aku ni dia lain. Dia nampak okay kita nak buat e-commerce. Tapi dia nampak jual kat IG, jual kasut. Sebab masa tu zaman Red KL tengah naik. Weh, aku dulu pernah. Nama apa dia owner Red KL? King Afiq. King Afiq. Uish, aku pun waktu tu memang lemon duk jual kasut. Aku cakap, aku pun nak jual kasut juga dia. So member aku nampak kat situ. Aku pula nampak adalah okay, memang betul boleh jual kasut, tapi kita kena jadikan dia dalam bentuk e-commerce. So ni benda yang aku nak buat. Nostalgia bila sebut Red KL. Kan, nostalgia kan. So dia lagi nostalgia, korang akan lebih tahu. So dia lagi nostalgia dalam masa yang aku nak buat benda tu. Bila dah dua tak sehaluan dan benda tu tak berapa menjadi, so consider as fail startup lah bagi aku. Dan nama aku punya startup dan juga segala account tu aku bagi je kat member aku tu, sebab dia kata dia nak habiskan jual kasut yang stok yang kita orang dah beli. Betul aku cakap okay je, ambil lah. Aku pun dah tak terikat dengan Favora tu. Ambil je. Lepas tu dia guna lah account tu sampai dia dah habis jual kasut semua. Lepas tu dah tutup Favora tu. Kalau kau search kat IG still ada lagi Favora punya account. So itu first attempt aku untuk berniaga lah. Lepas tu yang kedua aku nak niaga, sebab masa tu zaman kita juga, kita tengah boom zaman tempatan fest. So jangan cakap hang pun start print baju sendiri ke? Betul. Dan nama brand aku masa tu The Radical. So The Radical ni sebab aku kenapa datangnya nama Radical ni, sebab aku rasa aku ni orang yang radical masa tu dengan member aku juga. So kita nak buat nama The Brand The Radical ni, so kita nak melawan arus, kita nak gabungkan konsep antara hardcore dan juga tradition lah. So kita come out dengan satu baju. Sebenarnya yang paling sukses buat benda ni adalah brand kuku besi. So kenapa kita tutup benda tu, satu je, sebab run out of cash. Dan baju pun tak terjual. Sebab aku cakap dengan kedai baju tu, sebab masa tu dia kedai baju, dia print, kedai apa orang kata, dia adalah kedai print baju masih small lagi. So aku cakap aku nak warna palette apa sekian. So aku tak tahu. Tapi aku cuma bagi tengok warna macam akan sama je dengan design yang aku nak. So aku tunjuk kat dia. Dia print memang banyak gila. Dia print dekat 1000 pieces. Tapi yang keluar lain. Dan memang aku tahu memang tak terjual. Tapi aku tak sure lah kalau yang zaman budak sekarang ni apa dia punya gig ni apa kan. Kalau dekat luar aku perasan apa, yelah sebab kalau geng Y community semua umur 14 duduk dekat Pakistan pun dah buat startup apa semua betul. Kan. Tapi dekat sini aku tak berapa clear. Cuma yang sonok zaman kita dulu tu, dia sonok yang tu sebab betul. Semua orang tengah konon nak hasil untuk pergi ke fest tu. Semua orang ada brand lain. Aku tak sure sekarang mereka buat benda apa. Tapi kalau kau perasan, budak-budak sekarang ni dia macam tengah balik ke arah zaman tempatan fest dulu. Cuma in a new way. Tapi bestnya dulu tempatan fest kita tahu kalau kita nak showcase brand kita akan pergi melepak dekat tempatan fest. Tapi sekarang ni kita tak ada satu event yang macam solid macam tempatan fest before. Aku rasa skated kot. Maksudnya macam dulu kita boleh ada tempatan fest tu sendiri, apa geng makan pun ada juga. Betul. Macam sekarang ni memang geng makan yang tengah duk pukul siang malam. Apa dia kalau ada yang ni sikit mungkin geng-geng coy yang tengah duk buat gila. Aku rasa kalau masa tu aku ada ilmu yang sekarang ni dekat masa tu, aku cakap dengan kau kan? Mungkin aku antara brand yang terbesar. Aku nak tanya soalan hang tu enggak apa maksudnya bila hang reflect balik. Apa macam contoh dulu bila kita buat baju kita macam orang tak beli kan. Tapi bila kita dah bergelumang dengan najis marketing ni, hang rasa apa dia lacking kita dulu. Masa kita duk perlu printing baju tapi orang tak jual. Menarik. So masa tu sebenarnya antara benda yang aku rasa sama je, ramai orang buat silap kat sini juga iaitu kita buat benda tu sebab ikut trend.
Semua baju semua Semua kan. baju semua nak pelun buat ikut trend Kan. kan. Jadi disebabkan masa tu tempatan fair, umur aku masa tu muda lagi weh, belah tahun lagi, 18 ke 19. 19 kot aku rasa. Aku pelun nak buat brand The Radical tu. Memang siap ada kelompok nak jual baju tu masa tu. So tak menjadi kan. Dan nak buat Favora pun tak jadi. So Aku dulu aku perasan, cumanya aku tahu something is wrong. Aku cuba jawab dalam kepala aku. Just simple lah, aku ada baju. So kenapa orang nak beli baju aku? Aku tak boleh jawab soalan tu. Maksudnya apa orang tu apa gap pasal marketing tu aku tak tahu. Kalau kita kata macam Alex Mozi lah, macam mana nak drive benda dia, macam mana ada taktik aku tak tahu. Cuma aku tak tahu yang tu, dan soalan yang aku tanya diri aku tu aku tak jawab. Aku boleh tengok orang lain buat, tapi aku macam kalau aku buat kelab baju, apa buat orang nak beli baju aku tak nampak. faham? Cukup hang boleh kita bawa down memory sikit, hang nak olah ataupun hang just apa nak cerita brand yang hang sonok dulu masa zaman tempatan fest kita dulu. Aku rasa dulu aku punya idola dekat brand masa zaman tempatan fest ni, dia ada dua lah. Yang ada yang masih hidup dan ada yang dah mati lah. First sekali adalah Abstract lah. Aku suka Abstract mati dah. Ya, Abstract dah mati lah. Lama dah. Lama, dari 2020 ke 2019 aku tak ingat. Aku sebab lama tak follow lah. So diorang dah mati. So bagi aku, yelah, itu aku tak tahu isu apa, tapi aku agak pelik sebab diorang sangat besar lah pada waktu tu. Dan diorang antara idola aku sebab diorang bagi aku dia bawa konsep local, dia bukan tradisional, dia bawa konsep local yang dimodernkan. Dan dia lah the only brand yang bawa Malaysia, brand gabungan Malaysia Airlines sampaikan brand collaboration Malaysia Airlines dengan baju diorang jadi jersey tu sold out weh. Dulu nama yang kuat-kuat kita ada Kuku Besi, kita ada Abstract. Kuku Besi, Abstract, ada lagi Aku Design. Aku Design. Lepas tu yang hidup lagi sampai sekarang ni Peace Be Open You. Sekarang dah jadi PBP kot. Dia tak izin aku dia dah show. PBP tu konsep yang best. Dia try bawa dia try dakwahkan dia try dakwahkan konsep Islam tapi Islam moderate sebenarnya. Dalam design dia orang. Aku suka sebenarnya cara dia, pendekatan dia orang. Kuku Besi. Lepas tu yang buat Abstract Power, adakah sebab dia yang terawal naik, so banyak budak dia pergi ke situ? Kau ada aktif banyak dekat Insta? Aku tahu sebab zaman dulu orang kita Insta ni hang ada 3-4 ribu follower tu hang gempok bodoh. Betul. Memang kalau dulu adalah zaman followers lah kan. Aku rasa Abstract sebab dia bukan semata-mata sebab aku tak rasa sebab semata-mata IG saja, tapi sebab dia juga adalah one of yang macam kalau dekat tempatan fest tu, kalau memang booth dia tu memang ada, dia pioneer. So dia correlate antara dua dunia, antara online dan juga offline. Dan juga produk-produk yang diorang ketengahkan kan, design-design yang diorang ketengahkan waktu tu, bagi aku dia sangat refresh lah kepada zaman kita. So dia lebih, sebab aku tak tahu kau macam mana pada zaman sekolah, tapi pada aku yang zaman sekolah, kita hidup di zaman yang design yang lebih kepada berserabut tau. Macam contoh kita start dengan masa form 2 banyak yang design ke arah indie. Lepas tu yang kedua dia adalah design yang lebih kepada, aku tak tahu nama dia, tapi dia adalah hardcore scenes. Hardcore scene ni dia gambar jenis tengkorak kat depan, corak depan banyak gila. Aku rasa antara olahan ni yang member aku duk pakai, yang aku dah tengok, Drop Dead tu kot. Ya, Drop Dead tu pun salah satu juga. Betul. So dia start dengan macam tu, tapi bila tiba masa zaman tempatan fest, Empire Kuku Besi masih kekalkan benda tu, tapi Abstract dia bawa pendekatan lain. Dia bawa konsep yang lebih minimalis dan lebih orang kata macam sedap mata memandang lah. Sedap mata memandang. Kalau sekarang ni kalau kau tengok design lebih kosong dia sebenarnya. Kalau tu dia bawa ke arah first konsep minimalis, dan orang nak pakai pun, bayangkan jersey orang nak pakai pergi berjalan dan keluar dengan awet pun orang tak malu. So aku rasa that's the idea macam mana Abstract dia boleh meletup dan juga dia boleh terbang tinggi lah. Yang buat dia piak ni sebab apa? Yang buat dia terkambus ni tak boleh pergi ke, sale tak sedap ke hang cakap 2020 kan, sebelum Covid lah kan. Kalau time Covid memang ramai orang mati lah. Betul lah. Aku pun tak tahu. Aku tak tahu kenapa dia orang boleh mati. Yang ni teori aku shock sebab scene Singapore tu adalah generasi kita punya fan.
So seiring kita membesar, dia tak sempat nak capture balik yang ke belakang. Boleh jadi juga, tapi zaman Tempatan Fest punya brand yang masih hidup sampai sekarang, macam contoh aku design, still lagi hidup. Cuma aku tak explore lebih dalam lah kenapa diorang still boleh hidup. Kenapa diorang still boleh hidup sampai ke sekarang berbanding abstract yang satu ketika dulu sangat meletup. Aku design ni setahu aku dia pun still lagi dekat bawah abstract lah. Dan aku tak sangka dia yang kambus dulu banding yang lain. Apa nak get back balik tadi contoh hang sebelum hang dah layan Maybank semua tu, yang hang terjumpa dunia marketing tu, hang connect kok mana? Oh, okay. Bagus. Sebaik kau connectkan balik lah sebenarnya. So, dalam aku nak explore dunia tech dan aku dah fail dalam few benda yang aku buat. So sebenarnya masa tu aku dah berdamai dengan takdir yang di mana okay, aku tak boleh ni, so aku kena pergi cari experience sebenarnya. Yang paling best macam mana aku boleh masuk marketing, kenapa aku terfikir sebenarnya waktu tu aku nak masuk sebagai apa lah, macam mana. So kau bayangkan aku drop out. Aku tak ada SPM. Kalau dekat US kau drop out tapi kau ada background, kau buat programming ke apa, kau still boleh masuk sebenarnya sebagai seorang apa orang kata junior programmer. Malaysia tak macam tu. Malaysia at least kau kena ada degree unless kau dibuktikan yang memang kau pernah jalankan portfolio project. Ada portfolio, okay. Yeah, so masa tu aku pula dah 2 tahun aku tinggalkan programming aku. Masa tu berkarat lah. Aku nak kena recall balik dah satu hal lah. So aku ada 2 pendekatan masa tu. Sama ada aku pergi belajar balik, aku nak pergi masuk MMU time tu, ataupun aku teruskan je bekerja. Jadi aku waktu bagus sebenarnya kau join community tu. Community yang aku cakap kat Magic, aku join community teknologi dekat Malaysia tu kan. So dia lah yang menjadi punca aku masuk dalam dunia digital marketing. Sebab masa tu dia digital marketing manager dekat Easy Store. Okay. So dia yang perkenalkan aku konsep digital marketing, dia lah perkenalkan aku pasal digital marketing lah. Dan sebenarnya bila aku nak masukkan lagi kenapa aku kena masuk digital marketing, sebab aku kenal seseorang dekat US juga yang dia bukan digital marketing pun, dia panggil nama ni growth hacking. Macam mana dia growth hacking. So growth hacking ni lah yang buatkan aku masuk digital marketing, iaitu macam mana kau kembangkan business software dalam masa yang singkat dan juga dengan low cost. Okay. So nama dia Sean Ellis. So 2 ni yang buatkan aku masuk dunia digital marketing. Tapi digital marketing manager nama dia Amirul Mokhtar. Dia lah yang ajar aku. Dan aku first belajar digital marketing 2017 masa tu dengan Amirul Mokhtar. Dia ajak aku datang rumah dia untuk belajar pasal Facebook Ads. Oh, bertalaki kat situ lah. Bertalaki kat situ. Dan sejak daripada tu aku ni je. Aku belajar, aku pergi juga masuk kelas Seafood Bite. Masa Seafood Bite aku waktu tu memang sangat famous lah. Dan cuma Seafood Bite aku belajar dia punya fundamental ataupun basic lah kan. Dia punya basic apa itu FB Ads kan. Jadi tapi yang lain dia macam mana kefahaman daripada marketing tu sendiri, aku banyak belajar daripada orang lain. Lepas tu aku belajar dekat YouTube lah sebenarnya. Aku belajar masuk dalam dunia digital marketing ni adalah company SME dalam company SME lah. Dan first company aku adalah company vending machine, bro. Company vending machine ni dia dulu adalah company yang di mana dia ada 2 benda. Satu adalah kau kena cari location untuk tapakkan vending machine ni. Lepas tu yang kedua adalah kau kena cari investor yang berminat untuk dapat beli slot ataupun beli mesin tu yang diuruskan oleh company aku. Apa benda yang dark reality masa hang duk layan vending machine tu yang orang awam lain tak tahu? Kalau setahu aku dark reality dia adalah nak run business vending machine ni, benda paling pertama sebenarnya adalah location lah. Sebenarnya susah. Kira sekali dapat tu untung lah. Kalau lagi yang tak dapat tempat sedap. Betul. Kira dia macam petrol station juga lah. Dia macam petrol station sebenarnya. Tapi bagi aku vending machine ni lagi teruk daripada petrol station. What? Sebab location kau tak boleh predict sama ada location tu bagus atau tak bagus. Sebab kita kadang-kadang kita dah buat jangkaan. Macam contoh kau buat jangkaan dekat LRT station. Okay, setiap hari contoh kau letak dekat LRT station Masjid Jamek. Itu sebagai contoh lah. Kita tahu high traffic dan juga memang high food. Setiap pagi dan setiap petang confirm memang akan banyak traffic orang ni. Dan kalau kau letak makanan yang breakfast, biasanya orang confirm akan membeli kan. Ni aku letak sebagai contoh lah. Tapi end up sebenarnya orang tak banyak membeli pun.
Dan kadang-kadang location yang kita sangkakan tak ramai orang tu, tapi kena ikut logic numbers lah. Yang kita rasa tak ramai orang tu, mungkin dia punya sale akan sikit. Sebenarnya sale dia lagi banyak. Okay, sebab apa? Sebab sebenarnya cycle of berapa kali mesin tu di refill tu yang penting berbanding high traffic. Oh tu yang penting. Dia aku rasa analogi mudah dia sama macam kalau kita bumi kan dalam marketing, view tu tak penting lah. Yang betul number yang betul kena tengok tu adalah di belakang tu lah. Betul. Benda tu wayang je. Benda tu wayang je, betul kalau lah. orang tak tekan kan. Benda tu wayang lah. Maksudnya ada tempat yang nampak macam gempok, orang duk lalu dalam beribu beribu orang, tapi orang tak tekan pula. Betul. So tu antara dark side yang orang tak tahu lah sebenarnya. Yang untuk jadi investor ni, dia memang aku cakap kalau konsep luck tu memang sangat tinggi gila. Lepas tu kedua adalah sebenarnya birokrasi. Sebab birokrasi ada berlaku dalam vending machine sebenarnya. Oh macam contohlah kita tahu ada apa, kita nak masuk dalam ATM, tapi kita kena deal dengan lecturer tu pun dia nak boh juga vending machine dia. Samsung macam tu ke? Okay, betul. Itu antara satu juga. Tapi yang kedua dia yang paling ketara adalah dia, engkau nak letak vending machine, diorang nak minta engkau nak kena ada portion juga, kena bagi dekat orang person in charge tu. Tu pun antara dark side dia sebenarnya yang orang tak tahu. Dia daripada yang orang kata konon-kononnya tak adanya berlakunya sekecil-kecil lubang rasuah kan. Tapi sebenarnya dia boleh ada berlaku juga atas dasar okey lah, aku benarkan kau park kat situ, so kau kena bagi aku sikit lah setiap bulan. Dia selalu yang hang duk dengar dah memang kad tu kita kena bagi dia pun selalunya range dalam berapa, takkan dapat minta sampai 80 lah. Sebenarnya dia orang akan minta memang tak banyak pun. Dia macam seolah-olah dalam berapa ratus lah. Benda tu berapa ratus sebulan ke ikut by card ke? Tak, berapa ratus sebulan. So dia nak asalkan dia orang ada duit tepi untuk buat duit kopi sebenarnya. Palak juga kan. Dah lah, maksud kita belum tentu kita pacak kat itu sedap tak sedap kan. Betul. Tapi hang dah set dah duit hang nak berapa. Betul. Lepas tu yang ketiga sebenarnya pasal vending machine ni, dia sama konsep macam bagi aku sebenarnya sama macam retail. Dia sama macam retail macam mana, sebab sebenarnya lagi banyak vending machine kau yang kau ada dan lagi banyak yang kau boleh supply, baru kau ada untung yang lebih better berbanding vending machine yang sikit. Sebab dia sama macam retail, sebab setiap barang yang kau jual tu harga untung dia tak besar pun. Dia main sen-sen je sebenarnya. Oh ya? Ya, betul. Sebab engkau bukan beli daripada contoh direct kilang Nestle. Tak, kau biasanya, aku rasa kebanyakan company akan beli daripada retailer yang jual borong, macam contoh Checkers dekat Shah Alam ataupun NSK. Tengoklah. So benda-benda macam tu lah kena consider sebenarnya. Kita boleh simpulkan yang barang-barang vending ni maksudnya dia bukan low entry ya tu. Tak. Kan? Mana ada low entry tak. Kan? Dalam maksudnya orang yang betul-betul dah duduk dalam tu dan hidup saja yang boleh cari makan lah. Betul. Yang bawa nak masuk ni memang pakai melingkup lah. Betul. Lagi-lagi sekarang lah, sebab kita sedia tahu vending machine dekat Malaysia ni yang paling OG, yang paling OG. Lepas tu dia dah memang ada banyak location yang jackpot dan juga dah conquer satu Malaysia ni. Ada satu company, nama dia apa lah, tapi dia start dengan A kat depan, Alpha something, aku tak ingat lah. Aku ingatkan Fuyo tu bukan, tak. Dia start dengan nama A. Dan yang paling best ni adalah company ni pernah dah di-acquire oleh satu company yang memang produce Mountain Dew dan juga Wonder Coffee dekat Malaysia. Keras. Dia bijak lah, daripada dia tahu dia masuk, aku masuk retail, so aku masuk juga vending machine punya game. Aduh Sebab dia terus, instead of aku supply je dia, so aku boleh supply direct lah. Apa dia kod hang nak relate, aku rasa tahun lepas ke tahun ni yang bawa scam punya vending machine tu. Oh, okay. Faham? Hang punya first hang dengar dah, since hang dah dulu dah selam dalam dunia vending kan. Lepas tu geng ni duk main gaya investment punya vending. Sekilas air di lautan, waktu hang dengar tu hang dah rasa ni bukan ni. Kau hang pun tak sure tak macam boleh buat duit kot. Kalau kau tanya aku, sekilas aku pandang, aku cakap ni benda ni scam lah ni. Sebab too good to be true. Dia too good to be true. Unless dia dibuktikan dengan kau memang tunjuk kat aku location tu macam mana dan dia punya hasil punya potential macam mana lah. Sebab vending machine dia buat duit dengan kau dapat investor kan. So dia ada dua. Satu kau beli satu machine, satu lagi kau beli slot dalam machine tu. Kalau kau setakat beli slot dalam machine tu, berapa sangat lah kau dapat pun. Tak banyak pun.
Memang tak banyak pun. Dan itu pun kalau location, okay, yang biasa lah, dia benda ni dia macam investment sebenarnya. So orang akan selalu bagi tahu tentang result too good to be true. Dia bukannya result yang sebaliknya. Even though sebenarnya dalam Indonesia investor ni ramai je yang rugi. Ramai je yang rugi disebabkan mesin ataupun location yang dia dapat adalah location yang tak strategi. Aku rasa aku baru teringat balik antara benda yang aku dengar daripada hang, orang lain aku tak pernah dengar. Apa? Hang punya perks apa dia? KWSP lah yang cakap yang dua company bayar kat hang. Oh, ya? Yeah? Kau hang boleh cerita untuk orang awam boleh dengar. Oh, rupanya benda ni wujud siap. Ya, betul. Ni 2 tahun lepas lah. Waktu 2 tahun lepas ni adalah aku rasa aku consider sebagai the peak aku lah. Antara yang the best peak aku lah. Sebab masa tu kau bayangkan aku kerja dengan company yang bayar gaji aku USD dan dalam masa sama aku kerja dengan company lain juga. Sapu mata. Oh, memang aku tak sangka lah benda tu memang berlaku dan dia dua-dua cakap dengan aku, kita orang nak bayar kau sebagai seorang pekerja. So bayangkan selama 14 bulan aku punya KWSP tu 2 KWSP. So bayangkan KWSP aku yang sebelum ni sikit, memang aku rasa 2-3 kali ganda lah naik disebabkan benda tu. No. So rupanya dia bukanlah ada orang cakap sebab ada orang dah gaji kan hang. So dah tak boleh nak tambah KWSP yang lain kan rupanya. Mana ada. Dan aku ingatkan aku seorang je berlaku macam ni. Aku ada dengar daripada orang lain, daripada kawan aku juga. Dia lagi hebat daripada aku sampai 3 KWSP, 4 KWSP. Ada. Sebenarnya benda ni wujud je kat luar. Dan baru aku tahu sebenarnya KWSP tak pernah limit pun berapa majikan yang kau ada. Berapa majikan yang kau ada, berapa banyak bayaran yang berlaku dalam diri kau, asalkan diorang dapat duit dan kau memang menabung dalam tabung diorang. Diorang tak pernah kisah pun sebenarnya. Aku rasa benda ni baru jadi, teori aku baru jadi sekarang sebab satu dengan lambatkan banyak kerja-kerja yang memang boleh boleh seorang pun boleh handle 3 tangan. Macam contoh ada jadi macam dekat US depa duk marah kan. Untuk yang geng-geng IT semua ni bila buat kerja, kawan tu dah tahu dah nak buat kerja ni semalam boleh buat 2 jam je. So dia ambil sub kerja lain juga. So sebenarnya tak ada masalah pun pasal double KWSP dan KWSP tak pernah marah pun. Dia tak pernah marah pun asalkan kau lagi mencarung dengan dia orang. Dan lagi bestnya bila kau ada double KWSP ni, sebenarnya kalau contoh kau tiba-tiba nak beli rumah ke apa, dia memang ejen kau sebenarnya lagi tutup mata. Lagi sedap dia Mamat ni. Dua orang bayar ni. First dia akan tanya why you, aku Amoy kan. Amoy tanya why you have two KWSP kan. Tu aku cerita lah sikit. Sebab aku ada 2 company ni yang bayar dengan aku kan. So dia okay. Lepas tu settle. Apa dia, so hang punya fasa tadi hang dah cerita aku belajar lepas tu hang bagi Pak Hang sikit jiwa, lepas tu Pak Hang lempak masuk dalam kerja kilang. Lepas tu hang tahu rupanya gap tu rupanya kena ada experience. So hang tengah duk fill in experience lah. So hang mana pun hang akan kembali balik ke company ataupun startup lah. Kalau kau tanya aku sebenarnya aku memang akan kembali pun. Dan aku rasa kenapa aku masuk digital marketing pun sebab aku nak explore apa sebenarnya current issue dengan bakal pelanggan aku sebenarnya, iaitu SME. So mungkin hang boleh share apa dia hang punya projek hang yang sekarang ni. Okay. Masuk kau Abra Lab ke? Okay. So Abra Lab ni basically kalau aku nak cakap dia adalah e-commerce partners company. Dia bukannya marketing agency. Tapi disebabkan aku tak tahu nak bagi tahu term ni macam mana dekat dalam Malaysia, so aku akan gunakan term marketing agency je lah. Tapi fokus dekat e-commerce. So gap yang hampa fill in ataupun masalah yang hampa selesaikan? Apa yang aku perasan daripada dulu sampai ke sekarang adalah kenapa SME Malaysia dia ada 2 benda. Satu, kita selalu stuck dekat certain revenue tertentu. Aku jarang gila nak dengar SME dia pernah ada revenue lebih daripada 1 juta. Itu pun dah cukup peak lah sebenarnya. Okay. 100 juta ringgit setahun. Setahun. Jarang.
kita selalu ada isu daripada, aku rasa daripada zaman 2017-2016 lagi, isu yang pasal gaji yang budak-budak sekarang Gen Z duk fight ni kan. Pasal lepas tu bos pun cakap ada correlate between diorang pun tak boleh nak bagi gaji lebih disebabkan diorang pun earning pun tak tinggi. Tapi pekerja pula ataupun golongan knowledge worker, aku panggil golongan knowledge worker lah. So diorang perlukan gaji yang tinggi supaya diorang ada hidup yang lebih kualiti. Tapi dua-dua ni tak boleh correlate. Yang boleh bagi gaji tinggi ni cuma, kalau kau perasan, cuma JLC dan MNC. So what's the problem? Apa yang aku nampak problem dia adalah sebab kita berada di satu dunia, di satu negara yang bagi aku kecil. Kita cuma ada 36 juta rakyat Malaysia je at the current moment. Dan kita ada 1 juta SME dekat dalam Malaysia. So problem dia adalah market kita kecil. So apa yang aku nampak adalah solution dia adalah kita kena bawa kebanyakan SME ni sebenarnya pergi explore ke market luar. Itu tujuan dia. Sebab apa benda ni betul? Dan sebab apa benda ni kena perlu? First adalah memang of course lah, dalam dunia bisnes, market expansion tu is really important. Dan yang kedua adalah, kalau kau pernah study macam mana Korea dan juga China, satu negara miskin waktu ketika dahulu, tapi diorang boleh jadi antara negara yang lebih maju dan lebih kaya daripada Malaysia, adalah disebabkan diorang ada, memang model diorang adalah export. Diorang panggil export led economics. Betul lah. So benda ni memang proven. Dia bukannya aku datang dengan sekata kita kena export ni. Tak, benda ni memang ada data. Dan Korea dia orang boleh berkembang disebabkan dia orang boleh bawa produk dia orang ke negara luar. Dan sebab tu dia orang boleh kembang. That's why Samsung, kalau kau perasan, dia boleh jadi antara company cebol yang paling power dekat dalam Korea. Sebab diorang boleh bawa produk diorang bukan setakat dekat dalam Korea je, tapi dekat seluruh dunia. Aku rasa kita pun familiar dengan produk Samsung. Aku rasa bila sebut benda ni, antara yang termasuk dalam senarai aku nak sembang dengan Mamat tu dekat Facebook, hang familiar kot, Nobisha. Ya, betul. Dia aku suka sebab aku rasa dia nampak benda ni. So apa yang dia try buat is a good initiative. Aku suka gila. Tengah dukayuh dekat Amerika Utara. Dia punya inisiatif adalah untuk bawa produk-produk lokal pergi. Aku panggil benda ni, dia buat infra untuk produk lokal pergi jual kat Amerika. Dia padu lah. That's the thing. Itu benda yang sebenarnya kita kena buat. Dan kenapa kau rasa Malaysia sebenarnya boleh berjaya? Benda ni aku rasa dah banyak kali diceritakan tahun ni. Aku rasa lagi membara-bara lah orang sebut duk pasal halal ni kan. Lagi membara-bara lah. Tapi benda ni aku nampak 1 tahun yang lalu. Dan itu sebab kenapa aku buat Abra Lab dengan partner aku. Sebab kita orang nampak benda ni, Malaysia is a gold mine dan kita nombor 1. Halal kita nombor 1 dekat dunia, bukan nombor 1 dekat Asia. Middle East, negara yang paling kaya dan juga negara yang memang kita tahu dia dinamakan negara Islam tu, dia refer dekat kita atas dasar untuk halal dan juga Islamic finance. Kita power kat situ, tapi kita tak pandai komersialkan dengan lebih luas. Dan yang paling best ni adalah industri halal ni bernilai 3 trilion dan di-expectedkan 2035 ke 2040, aku tak ingat. Minta maaf kalau salah, adalah 7 trilion. Besar market ni. Tapi kita tak betul-betul kuasai. Tapi aku nampak Malaysia dah start nampak gold mine ni dan barulah ada dalam roadmap kita untuk 5 tahun mendatang ni, kita nak perkuat kuasakan halal kita ni dengan sebaik-baiknya lah. Tapi aku rasa benda tu speak volume bila yang tengah duk bising baru-baru ni. Datang tu sampai begitu gold mine, orang yang bukan Islam duk pulun nak korek juga duit kat situ. Kita duk ngangor. Betul. Kita duk lena. Kan, hampa sampai duk jadi advisor untuk halal. Hampa Melayu bukan, Islam pun bukan. Tak makan halal buat tu. Hampa buat datang kabur ni. Aku rasa sebenarnya ramai je nampak. Dan lagi best kalau kau borak benda ni dengan partner aku Syafiq tu. Bukan dia halal ni, bukan setakat negara Malaysia je saya nampak. Betul. China, India, diorang pun nampak potensial halal ni. Sampaikan dia perlukan konsultan daripada kita untuk pergi dekat negara diorang untuk penetrate dapatkan halal yang direct daripada Malaysia. Kenapa aku wujudkan Abra Lab tu dan untuk jadi e-commerce partners adalah disebabkan this ambition sebenarnya. Kita nak bawa sebanyak boleh produk-produk lokal kita ke luar negara. Okay, tapi fun fact dia pasal produk lokal kita, kalau kau follow daripada zaman 2016 pasal produk lokal sampai ke sekarang.
Aku rasa aku tak nampak sangat pattern lah. Kalau kau pasang produk lokal kita daripada zaman tempatan fest tu sebenarnya yang paling top adalah industri fashion dan sebagainya. Dan sebenarnya tahun tu juga kalau kau perasan wujudnya brand-brand muslimah modesty kita panggil. Okay. Muslim modesty yang di mana dimodernkan pakaian muslimah apa semua kan. Dan tapi produk-produk lokal kita macam contoh produk berkaitan macam apa beauty apa semua, kita masih hauk lagi daripada segi taste of product experience dan product packaging. Dan kita berada di zaman yang di mana produk yang masa tu wujud adalah banyaknya adalah produk yang ada mercury. Kita memang hauk kat situ. Tapi along the time disebabkan audience kita makin lama makin pandai, product experience taste, cara buat produk packaging, cara di brandingkan tu makin lama Malaysia dah makin kebanyakan usahawan Malaysia makin lama makin bijak. Untuk bagi benda tu daripada segi color daripada segi color palette, daripada segi positioning ke produk, walaupun positioning tu still lag, tapi daripada segi visual makin lama makin ramai makin bijak. So Malaysia have a good products. Kita ada good product. Yang menghalang kita tak ada good distributions. Distro kita sampah ha. Kita sampah. So itu yang yang Nobisha tengah duk buka lalu lalang, buka sawit kat sana. Betul. Kalau kau tanya aku, Abra Lab itulah mission kita orang. Kalau kau tanya aku sebenarnya ke mana kita orang, Nobisha dah buka kat Amerika. Kalau aku Amerika, aku akan guna Amazon sebenarnya. Walaupun boleh je guna dengan Nobisha tu juga for the collaborate, tapi yang dia plan lebih kepada brick and mortar Walmart apa semua kan. Betul. Itu semestinya kau kena masuk kan. Tu mah kena masuk kaki tangan. Betul. Tapi kalau kau tanya aku, Malaysia sepatutnya pergi ke arah mana? Malaysia sepatutnya pergi ke arah Europe continents, Middle East dan juga Amerika Latin. Kenapa kena pergi tiga-tiga market ni? Tiga-tiga market ni lah yang paling growing berkaitan dengan quality of halal dan juga berkaitan dengan produk-produk daripada bahan natural ataupun berkaitan dengan buah-buahan ataupun something else yang berkaitan yang ada kat Malaysia, tropika untuk dikomersialkan dekat luar. Sebab mostly diorang tak ada benda ni. Dan that's why jugalah kenapa halal kita ni sampaikan Trump minta untuk dilonggarkan untuk berkaitan dengan pharmaceutical dan sebagainya. Yelah sebab tu pintu kepada market halal kan. Betul, tu pintu. Kita ada gold mine, kita ada pintu tapi kita tak buka pintu tu sebab kita tak ada tempat kita nak letak. So bagi aku adalah goals yang aku letak dalam masa 10 tahun ke depan. Sebab bila Abra Lab berjaya buat benda tu untuk aku punya mission, bila kita berjaya buat benda tu, barulah kita punya ekonomi boleh naik, barulah bila cerita pasal gaji yang lebih bermaruah tu lebih logik. Dan of course sebenarnya barulah industri yang lain berkaitan dengan branding, teknologi dan sebagainya dan juga supply chain akan naik juga. That's the idea kenapa kita kena buka distribution kita dulu untuk pergi commercialize keluar supaya industri lain boleh mekar dan bisnes-bisnes lain dah start adopt untuk kenapa perlukan teknologi dalam company diorang for efficiency. Aku rasa masa kita pun nak menghampiri ya. Aku rasa dah cover banyak benda yang aku nak tanya. Okay. Aku rasa apa yang aku nak tanya hang dah terjawab kebanyakan. Hak lain lah aku tanya satu hang dah cover. Dua tiga lah. Dia tercover semua